Projek terbaru bawah Platinum Victory di Taman Melati. Betul ke projek ni bagus untuk buat tinggal ataupun bagus untuk buat sewa? Mari kita bedah projek ni supaya anda boleh buat untung untuk buat tinggal ataupun untuk buat sewa. First kali kita akan pergi kepada lokasi dan akses untuk masuk dekat dalam projek Platinum Taman Melati ni. Untuk projek ni, lokasi dia dekat Taman Melati, tengah-tengah Taman Melati. Di antara MRR tu, LRT Station dengan TAR College dengan KL East Mall. Tengah-tengah, memang tengah-tengah sangat-sangat. Untuk ke main road hanya lebih kurang dalam 10 minit kalau bawa kereta. Kalau nak pergi ke KL East Mall sebelah daripada MRR tu jalan kaki lebih kurang 15 minit ataupun naik kereta 10 minit boleh sampai. Nak pergi ke LRT ada cover walkway, macam dalam gambar ni ada cover walkway dan boleh terus sampai ke LRT lebih kurang dalam 10 minit. Untuk pergi ke TAR College hanya lebih kurang dalam 14 minit ke 16 minit menggunakan pintu belakang. Kalau pintu depan dia akan kena pusing dulu, which is lagi jauh lah, tapi pintu belakang pun dah cukup dekat. Disebabkan dekat dengan LRT, dekat dengan TAR College, dekat dengan KL East Mall, property ni memang saya recommend sangat-sangat untuk buat sewa sahaja. Sebab saya dalam PV ni lebih kurang 8 tahun dah. Saya pernah jual banyak projek PV, hanya PV sajalah saya pernah jual projek Platinum Victory. So yang terdekat dengan Platinum Melati ni adalah projek PV9. Macam ni, PV9 macam ni. So PV9 ni dulu saya punya customer ramai buat untuk tinggal. Dulu waktu saya jual dulu ramai berminat untuk tinggal. Tetapi bila saya dah follow up balik untuk jual Platinum Melati yang ini, ramainya nak buat untuk buat sewa, ramainya buat untuk sewa. Okey, sebelum kita pergi kepada saiz, kita bagi dulu ringkasan projek ni. Projek ni adalah nama Platinum Melati Residency dekat Taman Melati sana. So dia leasehold 99 tahun dan rumah ni ada rumah free cost dan rumah WIP. Free cost ada 2 building dan rumah WIP ada 1 building, building C. Dan total unit hanya ada 800 unit saja, tak banyak. So which is ini kira low density lah. Dan anggaran siap lebih kurang dalam 209 kuarter 3. Sekarang untuk saiz pula, dia start dengan saiz 1100 square feet. Tak ada yang kecil, 800 square feet, 830 tu semua tak ada. Dia hanya ada 1100 square feet. So 1100 square feet datang dengan 4 bilik, 2 bilik air. So memang saya cakap tadi fokus untuk buat sewa. Sebabnya kalau tengokkan pada total bilik ada 4. Dan kalau tengok pada layout yang ini, living area dia kecil saja, hanya 9 kaki. Tetapi bilik besar-besar. So memang fokus kepada orang yang sewa bilik lah. Dan seterusnya kita ada saiz 5 bilik, 2 bilik air, 1300 square feet. Yang ini memang recommend juga untuk buat sewa. Sebab dia lagi banyak bilik lah, lagi banyak lah boleh buat ROI tu. So yang ketiga, lebih kurang sama macam tadi, tapi dia tambah satu lagi bilik air. Jadinya total saiz adalah 1375 square feet. Okey, kita mulakan dengan bahagian foyer. Foyer ni kita boleh buat rak kasut. Dan sekarang ni bahagian dapur. Kalau buat sewa cukup ada peti ais, ada sinki. Okey, kemudian kita akan tengok bahagian yard. So yard ni paling kurang ada mesin basuh dengan tempat sidai baju macam yang ni. Okay, sekarang kita akan tengok dining area dengan living area. Ini tak ada buat partition lah, ini cerita direct saja. Dan setiap unit yang best dia ada balcony. So boleh juga letak tempat sidai baju dekat sini. Next kita akan tengok semua bilik termasuk bilik air. So ada 4 bilik untuk showroom ni. Ini bilik pertama, bilik kedua, bilik ketiga dan bilik yang keempat. Contoh macam bilik ni boleh masuk single punya katil dengan satu almari, satu meja. Macam bilik ni pula boleh masuk queen size ataupun 2 single. Lepas tu boleh letak meja. Bilik master macam biasa boleh masuk queen size and then boleh letak almari, boleh letak meja. Sebabkan bilik ni bilik master, so ada toilet sekali lah dalam bilik master ni. And then satu lagi bilik air, yang ini bilik air ni boleh kongsi dengan share satu toilet. Bilik yang kedua, bilik yang ketiga dan bilik yang keempat. Kalau ambil saiz yang 1370 tu, itu ada tambah satu lagi toilet. Dan yang paling besar sebesar-besarnya dan unit pun tak banyak, saiz dia adalah 2750 square feet dengan 5 parking dan 10 bilik. Semua ni memang fokus 100% bagi saya fokus untuk buat sewa. Kalau buat untuk tinggal sedikit macam cerita tadi. Itu pendapat saya lah. Okey, disebabkan projek ni dekat dengan TAR College, dekat dengan LRT, dekat dengan KL East Mall, sewa bulanan memang boleh cover. Bergantung kepada berapa harga sewa bilik per bilik.
Kalau macam terdekat adalah saya ambil case study daripada projek yang terdekat, iaitu PV9. PV9 untuk bilik master saja lebih kurang 1,100 ke 1,200. Bilik yang kedua, bilik yang ketiga, yang keempat tak ada bilik air, yang tak ada termasuk dengan bilik air, dia punya monthly installment, dia punya bayaran bulanan untuk bilik sewa tu lebih kurang 850 sehingga 750. Dia range tu lah, 750 sehingga 850. Itu range dia. So kalau total semua dengan 4 bilik tadi boleh dapat lebih kurang 13% ROI. Itu pakai bilik saja. Tak ada buat partition, tak ada apa-apa tambah-tambah. Cukup macam biasa saja. Itu belum cerita kepada orang yang ingin buat sewa pakai kepala. Yang itu saya tak masuk campur lah. Itu urusan anda sendiri. Saya cerita pada saya untuk sewa bilik ke, sewa satu rumah ke, itu memang sangat recommend lah. Sebab rumah ni memang dekat sangat dengan LRT station, dekat sangat dengan TAR College. Memang saya recommend. Antara sasaran untuk orang yang nak buat antara sasaran penyewa yang saya recommend adalah student, definitely, sebab dekat dengan TAR College. Yang kedua adalah orang yang bekerja single. Memang perlukan bilik sewa saja. Dia tak ada perlukan satu rumah sewa. Ataupun family bolehlah sikit, tak banyak. Tapi memang fokus dekat situ sajalah. Okey, macam biasa, kalau anda nak tahu harga dan package semasa, apa yang free, apa rebate, discount, cashback yang bagi ke, boleh DM je description dekat link dekat bawah. Dekat YouTube saya, dekat link kat bawah. Description kat bawah tu. DM saja, sebab memang ramai pun orang klik dekat DM tu untuk tanya saya berkenaan projek Taman Melati, projek dekat Star Pardana Kota, projek dekat Harmoni dekat Sentul, banyak projek bawah Platinum Victory. Memang saya yang tolong jual. Saya adalah staff developer. Okey, seterusnya, setiap projek ada baik, ada buruk. Untuk projek ni, risiko sikit kepada projek ni adalah, first, kalau katakan anda memang buat rumah ni untuk sewa, dan sewa tu memang fokus kepada macam saya cakap tadi, 2 tadi ataupun 3, student dengan orang kerja ataupun foreigner, anda perlukan seorang ataupun anda sendiri yang kena pergi rumah tu selalu untuk repair ke, untuk buat maintenance rumah tu, untuk check balik rumah tu. Kalau tidak pun hire orang lain, hire agent lain untuk urusan managekan rumah tu. So itu adalah risiko untuk buat investment dekat situ lah, macam tu punya. Sebab kalau sewa satu rumah, dia tak ada risiko sangat, sebab anda sewa saja untuk setahun atau 2 tahun, lepas tu rental tu masuk dekat anda. Itu simple saja. So ringkasannya, kalau anda nak cari rumah yang boleh dapatkan ROI positif, cash flow positif, Platinum Melati ini memang salah satu recommend saya. Untuk buat sewa, memang recommend saya. Dia memang antara yang terbaik lah sekarang untuk buat rental dekat Taman Melati ni. Macam biasa, link dan connect dengan saya, boleh klik je dekat link dekat bawah description tu. Memang ada je link saya untuk terus dapatkan info-info berkenaan projek Taman Melati ni. Direct terus daripada staff developer sendiri. PV.